Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ini kita ada satu battle yang sangat menarik untuk segmen harga phone sekitar RM1,200 hingga RM1,600. Dekat tangan saya ni ada satu phone baru yang hangat diperkatakan iaitu Infinix Note 60 Pro dan kita akan bandingkan dengan pencabar terdekat dia iaitu Oppo Reno 15F. So dalam video kali ni kita nak tengok Infinix ke atau Oppo yang boleh bagi performance dan jadi inovatif leader untuk segmen harga bawah RM1,600 ni. So tanpa menaikkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Pertama sekali kita pergi ke bahagian performance. Infinix Note 60 Pro ni actually phone Infinix pertama yang dah pakai chipset Snapdragon. So kat dalam ni dia dah pakai Snapdragon 7S Gen 4 5G. Kalau kita tengok AnTuTu benchmark, dia punya skor dah boleh cecah lebih 1.1 juta. Tinggi tu. Kalau kita compare dengan Oppo Reno 15F, dia guna Snapdragon 6 Gen 1. So secara teknikalnya, Snapdragon 7S Gen 4 dekat Infinix ni, dia duduk dalam kelas performance yang lagi tinggi untuk segmen harga ni. So korang yang suka gaming, phone Infinix ni support sampai 120 FPS untuk game macam Mobile Legends dan Honor of Kings. Paling best, dia ada sistem penyejukan 3D Ice Core VC cooling supaya phone ni tak rasa panas melampau masa korang tengah push rank. Apatah lagi nak buat multitasking, dia akan rasa lebih smooth dan lebih stabil. Untuk bahagian skrin, Infinix Note 60 Pro ni nampak dia bagi specs display yang lagi tinggi untuk segmen harga dia. Dia ada skrin AMOLED 1.5K resolution dengan refresh rate setinggi 144Hz. Untuk Oppo Reno 15F pula, dia masih pakai resolution Full HD Plus dengan 120Hz. So bila letak sebelah-sebelah, actually boleh nampak resolution 1.5K dekat Infinix ni bagi visual yang lebih tajam dan lagi imersif. Namun untuk bateri, Oppo Reno 15F ada bateri yang lagi besar iaitu 7,000 mAh banding Infinix yang guna 6,500 mAh. Tapi Infinix Note 60 Pro ni ada offer charging yang lagi advance. Walaupun dia kurang sikit dari segi kapasiti, tapi dia datang dengan 90W fast charge yang boleh full charge bateri dalam masa 41 minit sahaja. Bukan setakat tu je, dalam harga RM1,400 ni, Infinix siap bagi 30W wireless charging dan ada bypass charging untuk gamers supaya phone tak panas masa main game sambil charge. Dan satu lagi, dia ada ekosistem bateri yang advance macam teknologi bateri self-healing yang boleh buatkan bateri tahan sampai 6 tahun. Masuk dekat bahagian kamera, Infinix Note 60 Pro ni ada sistem kamera yang sangat kompetitif. Walaupun kita tahu Oppo Reno series ni memang fokus dekat kamera, tapi Infinix kali ni tak kurang hebatnya dengan AI Image Engine yang baru. Gambar dia tetap cantik, HDR dia pun pro dan paling penting, shutter speed dia laju untuk korang tangkap momen yang spontan. Untuk kamera depan pula, Oppo Reno 15F mungkin ada 50MP, tapi Infinix dengan 13MP nampak lebih daripada cukup. Dalam dunia sebenar, kualiti processing lagi penting daripada angka megapiksel yang besar. So hasil selfie Infinix ni nampak lebih real. Dari segi build quality, Infinix nampak lebih premium sebab dia guna metal frame banding plastik frame dekat Oppo Reno 15F. Walaupun Reno 15F ni ada IP rating IP69, IP64 yang ada dekat Infinix ni dah memadai untuk penggunaan harian macam kena hujan ataupun peluh. Tapi apa yang penting, bila guna metal frame, phone lebih kukuh dan rasa lagi premium bila dipegang. Tapi apa yang lagi unik, dekat phone Infinix ni ada Active Matrix Display dekat bahagian belakang ni. Ini adalah inovasi pertama dalam industri yang mana ada skrin mini LED yang boleh invisible bila fungsi ni tak aktif. Dekat fungsi ni, korang boleh letak pixel pads yang comel, boleh main mini games, boleh buat custom text atau senang nak tengok isyarat notification yang ada dekat display ni. Dari segi AI pula, kedua phone ni ada AI tools yang hebat. Tapi Infinix Note 60 Pro ni, dia bagi suite AI yang lagi menyeluruh. Contohnya macam AI Studio yang boleh buang reflection atau flare pada gambar. Ada fungsi AI Wallpaper Generator dan ada One Tap AI button untuk mudahkan korang akses AI secara pantas. Jadi, apa kesimpulannya? Kalau korang nakkan phone yang all-rounder dengan mengutamakan bateri yang sangat besar, IP69, Oppo Reno 15F adalah pilihan yang solid. Tapi kalau korang nak performance Snapdragon yang lagi power, skrin 1.5K yang cantik, fast charging yang lagi laju, siap ada fast wireless charging dan rekaan metal yang premium, Infinix Note 60 Pro adalah jawapannya.
Harga dia bermula RM1,199 yang mana sangat berpatutan untuk specs yang dia bagi. Paling menarik, korang akan dapat Xwatch H5 Pro dan waranti phone selama 2 tahun secara percuma. Jadi korang prefer yang mana? Infinix atau Oppo? Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.